pada saya tak ada apa kita kena give up dalam hidup ni. Bukan atas urusan jodoh sahaja, apa-apa. Sebab kita tahu dunia adalah perjalanan. Dan dunia ni bukan tujuan. Dunia ni adalah satu perjalanan yang kita semua nak ke tempat lain ni, yang lebih panjang, lebih jauh, macam-macam kan. Jadi jangan stres lah. Sebab pada saya tak ada apa kena give up. Memang Allah suruh kita usaha. Bukan jodoh je Kak kan. Macam-macam rezeki, jadi orang baik, jadi orang yang yelah, yang apa-apa pun tujuannya bermanfaat, semua adalah satu usaha kan. Jadi jangan, pada saya lah, kalau saya boleh kongsikan sedikit, saya ni tak ada apa-apa pun untuk bagi tips. Saya bukan siapa-siapa pun, tapi cuma satu perkongsian dari seorang manusia biasa yang tidak ada apa yang kita perlu give up, sebab kita ada Tuhan yang sudah pun menulis jalan cerita kita kan. Cuma kita harus lalui dan usaha yang baik-baik, doa yang baik-baik, cakap pun benda yang baik-baik. Nanti insya-Allah kita dapat benda yang baik-baik tu. Jangan risau. Tertentu. Dulu ada bang. Dulu saya nak kahwin umur 27. Target dia. Mula-mula 26. Lepas tu tak jadi 27. Itulah sekali saya target 30 lah. Lah 32 tak kahwin lagi. Tapi saya yakin itulah yang terbaik. Kadang-kadang kita rasa nak kahwin awal ataupun nak kahwin lambat. Tapi Allah cakap belum. Sabar. Saya pernah baca cerita yang tak jadi dengan seseorang. Seseorang atau lebih daripada seorang sebelum ni? Seseorang atau lebih seseorang? Seseorang je lah. Kita pula setia. Kita pula setia bermakna di sebelah sana tu. Tak ada. Tak ada setia. Cuma urusan jodoh itu tidak tidak sampailah. Mungkin jodohnya dengan orang lain. Begitu juga saya. Dia menjaga jodoh orang lain. Nak jaga-jaga bertahun-tahun, tiba orang lain yang kahwin dengan dia. Itulah kan. Itu pun sesuatu yang saya belajar bang. Bayangkan, yelah, mungkin perjalanan tu kita dah nak kahwin dah. Tiba-tiba tak jadi kan. Jadi itu yang saya belajar. Memang kalau Allah tak bagi jadi, dia takkan bagi. Takkan. Walaupun kita usaha. Tapi mungkin kalau kita masa tu mungkin Amira sedih kan. Tapi sebenarnya maybe untuk kebaikan juga. Protect you from something, right? Saya percaya tidak ada benda yang Allah jadikan untuk memudaratkan. Pasti Allah jadikan untuk melindungi dari perkara-perkara yang tidak kita fikirkan. Tidak ada benda yang memudaratkan. InsyaAllah dianya tak jadi. Walaupun kita sakit, sedih, nangis, jatuh, pasti Allah nak lindungi kita lah. Dia nampak dia tenang itu. Dia terima keputusan. Dia terima takdir Allah SWT. Alhamdulillah bang.